Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khas untuk Dr. Jessel yang dikasihi, Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Walaupun dalam 3 bulan berkenalan dengan Dr. Jessel, Alhamdulillah hubungan cukup baik, seorang yang peramah, mudah didekati, dan juga memang sumbangannya amat berharga lah untuk sekolahnya. Jadi terbaik untuk Dr. Jessel, kita doakan agar sentiasa sihat walafiat, bergembira bersama keluarga, menikmati persaraan, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan bukan hanya setakat bersara daripada bidang perkhidmatan pendidikan ini semata-mata, tapi dalam berbagai bidang lain yang boleh memberikan khidmat bakti kepada negara, bangsa dan agama juga, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, sekali lagi bagi pihak warga Smart, kami sangat berterima kasih kepada yang berbagai doktor. Mudah-mudahan rezeki berlimpah ruah dan juga sentiasa bergembira bersama keluarga, menikmati persaraan ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat kami, Dr. Jessel Ginturun, selamat bersara dengan bergaya. Jadi terima kasih atas segala bimbingan, dorongan yang Cik bagi selama ini, dan terima kasih atas persahabatan. Kita sama-sama bekerja dari tahun busi lagi ya, geng sentasi. Jadi semoga cikgu lebih cemerlang dan sentiasa sehatlah. Terima kasih sebab masih lagi membantu Smart, walaupun cikgu sudah tidak lagi secara rasminya menjadi guru di Smart, tapi atas rasa tanggungjawab cikgu membantu untuk subjek ekonomi, kami sangat hargailah. Jadi semoga cikgu dimurahkan rezeki, sentiasa sehat dan terus berjaya dan dalam bidang yang cikgu ceburi, bidang-bidang yang cikgu minat sekarang. Dan jangan lupa share lah hasil-hasil yang cikgu dapat tu, dan jangan lupa persahabatan kita tetap kekal selamanya. Sentiasa roja-roja kami kalau ada hasil-hasil, dan good luck, semoga berjaya dunia akhirat. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Jessel, hari ini merupakan detik yang penuh dengan rasa syukur, namun dalam masa yang sama berat untuk kami mengungkapkan perasaan apabila sahabat yang kami hormati, Dr. Jessel, akan menamatkan perkhidmatannya secara rasmi. Merupakan sahabat yang kami kenal, bukan sahaja seorang guru yang berdedikasi, malahan seorang insan yang ikhlas, sabar dan sentiasa menjadi inspirasi. Dr. Jessel juga bukanlah sekadar mengajar, tetapi mendidik dengan kata-kata, bimbingan dan teladan yang diberikan selama ini akan terus dikenang, bukan saja kami sebagai sahabat, tetapi setiap anak murid yang pernah mendapat sentuhan ilmu daripada dokter. Terima kasih atas segalanya. Semoga Allah membalas segala jasa dan pengorbanan dokter dengan sebaik-baik pengajaran ataupun ganjaran. Selamat bersara, dokter. Semoga hidup terus diberkati dan akan sentiasa mengenang alam pendidikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Dr. Jessel yang kami kasihi, pertama kali kami ingin mengucapkan syabas dan tahniah. Doktor telah sampai ke penghujung kerjaya seorang guru. Walau bagaimanapun, sebenarnya doktor telah banyak mencurahkan ilmu dan juga memberi bantuan kepada kami, dan kami berharap semoga Dr. Jessel akan terus bahagia dan gembira bersama dengan keluarga tersayang. Okay? Jadi doakan kami di sini untuk terus, masih ada belasan tahun lagi untuk terus berkhidmat, dan semoga Dr. Jessel ceria-ceria selalu. Dan sebelum saya mengakhiri ucapan, ada satu pantun lah doktor. Okay? Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Walau dirimu sudah bersarah, ukhuwah ini kekal abadi.
Okey doktor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bersara diucapkan kepada Dr. Jessel yang kami kasihi, yang kami akan rindui, dan semoga berbahagia. Rasa-rasanya baru beberapa tahun kita baru berkenalan, tuk tiba-tiba doktor nak bersara pula kan. Jadi apalah, takdir kita meredailah sama-sama. Apapun, saya ucapkan tahniah sebab Cikgu Dr. Jessel berjaya melaksanakan umur persaraan selama 60 tahun. Tahniah sekali lagi. Dan semoga doktor sentiasa panjang umur, dimurahkan rezeki, dan sentiasa berbahagia, dikelilingi oleh sanak saudara, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Dan apapun kata-kata ataupun nasihat saya yang terakhir, Cikgu Jessel, jaga kesihatan, jaga diri baik-baik. Dan pertamanya, nasihat saya, jangan biarkan diri anda diselubungi kesunyian. Jadi jangan lupa nanti kalau Cikgu Jessel makan nasi minyak, jangan lupakan kami, insya-Allah ya Cikgu Jessel. Jadi mudah-mudahan kita akan terus menyambung ukhuwah kita, sebab ukhuwah ini sangat istimewa, sangat istimewa. Mudah-mudahan kita terus berkontak, bercalling-calling. Kalau nak berkopi-kopi pun boleh, jangan lupakan kami. Sama-samalah kita sentiasa doa mendoakan. Jadi akhir kata, salam manis, salam mengharungi waktu bersara, dan selamat maju jaya diucapkan kepada Dr. Jessel. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Ucapan kepada Dr. Jessel yang bersara pada tahun ini, saya ucapkan berjuta-juta terima kasih atas segala jasa Dr. Jessel sepanjang berada di sekolah ini, dan saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap sepanjang berkhidmat bersama dengan Dr. Jessel, dan saya doakan agar sepanjang tempoh selepas persaraan ini Dr. Jessel akan terus sihat, terus kekal aktif, dan bahagia bersama keluarga yang tersayang. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cikgu Dr. Jessel bin Turung, saya ucapkan selamat bersara. Semoga kehidupan selepas bersara sentiasa dalam keadaan sihat selalu dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Jessel, selamat bersara. Didoakan semoga Dr. Jessel sentiasa sihat selalu dan dirahmati Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selamat berehat. Terima kasih dari saya, Sparina Mansur. Bye Dr. Jessel. Assalamualaikum Dr. Jessel. Hai Dr. Jessel. Hai. Kami ingin mengucapkan selamat bersara. Semoga sentiasa sihat, awet muda, santai-santai, gembira selalu. Yes. Okey, kita main badminton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili AKP Sekolah Agama Tun Said. Selamat bersara Dr. Jessel. Semoga sehat walafiat dan dipertemukan jodoh. Jangan lupa hasil bumi dikongsi. Selamat bersara. Bergetar jiwa di persada bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, sukar dipercaya pintunya terbuka. Di sini juga